tanah liat bakar. Ni tanah liat yang sudah dibakar. Siapa yang nak tanam pokok, dia nak bersih lah, dalam keadaan bersih, sama ada letak dalam bekas kaca ataupun dalam pasu yang tak ada lubang. Jadi kita letakkan tanah liat bakar ni, kemudian kita isikan air. Air jangan isi sampai penuh melimpah sebab takut nanti nyamuk bersarang. Jadi kalau buat macam ni, air agak-agak 3 suku ke paras ni, dan kita tutup dengan tanah liat bakar ni, dia duduk dalam dan pokok subur macam ni, tak ada masalah. Tanah liat bakar ni boleh kita guna, letak dalam pasu pun boleh, tapi pasu yang tidak ada lubang, lalu kita isikan air. Jadi boleh simpan di rumah, di mana-mana saja. Dia memang sesuai dan boleh guna apa saja bekas, tak ada masalah. Dan harganya taklah mahal, tapi bersih. Boleh cuba dan boleh beli, nak beli ada di Beg Kuling. Allah.